Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat trader semua. Alhamdulillah, untuk kali ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan iaitu cara kita nak lihat trend dalam pasaran, trend semasa dan juga wajaran posisi yang sepatutnya kita ambil. Jadi di sini saya buat secara ringkas sahaja, iaitu kita gunakan NDGCOB5 dan juga TCD oscillator yang di bawah ni. Okey, paling penting pertama sekali kita ingat untuk trend kita akan gunakan EMA, Exponential Moving Average, iaitu yang GCOB5 ni ditunjukkan oleh cloud merah dan juga hijau ni. Okey, maksudnya cloud merah ni menunjukkan trend dalam bearish untuk 5 minit dan juga trend hijau bullish untuk 5 minit. Sama juga jika kita buka 30, 1 jam, dia akan tunjukkan trend masing-masing. Okey, dan di bawah juga kita gunakan TCD oscillator, iaitu ada juga indikator menunjukkan trend. Okey, iaitu kita gunakan line yang ni. Yang panjang warna grey ni adalah trend semasa. Yang ni trend jangka masa panjang untuk yang lebih strong lah. Okey, kalau yang ni adalah bull bear untuk kita masuk entry. Okey, untuk short term. Okey, yang trend adalah yang panjang ni. Dan satu lagi yang kita akan gunakan ialah MACD ni. Ni adalah line MACD yang asalnya histogram. Sekarang ni saya dah ubah kepada line. Okey, pertama sekali kita ubah dulu setup untuk TCD oscillator. GCOB5 ni tak perlu macam biasa. Okey, untuk TCD oscillator ni pergi kepada style. Dan tuan-tuan tengok kepada extra MA plot ni untuk line trend jangka masa panjang tadi. Ubah biar warna dia lebih terang untuk tuan-tuan tengok. Okey, line dia ni. Okey, saya ni dah ubah sikit. Okey, yang bawah histogram. Yang asalnya adalah histogram yang ni, histogram. Tapi sekarang ni histogram bar yang ni. Jadi sekarang ni kita tukar kepada line untuk lihat kekuatan MACD. Menggunakan line EMA ni untuk kita masuk kepada pasaran. Kita gunakan kombinasi. Okey, line MACD, EMA extra plot yang panjang ni, yang trend tadi, dan juga kepada NDGCOB5 cloud. Okey. Okey, untuk trend kita mesti observe kepada EMA sebagai penunjuk kepada kita sama ada pasaran dalam keadaan bearish ataupun bullish. Okey, macam ni Indi ni menunjukkan, contohnya kan daripada awal dia bearish, kemudian dia menguncup kembali kecil dan kembang semula. Okey, dan bila bertukar trend, cloud ni akan berubah menjadi warna hijau. Okey, untuk naik EMA cloud ni juga tuan-tuan mesti ingat. Okey, cloud atas dengan bawah ni juga sebagai support ataupun resistance. Okey, contohnya bila harga berada di bawah EMA dan cloud ni juga menjadi sebagai resistance. Bila harga berada di atas cloud dan cloud ini sekarang ni menjadi support ataupun kawasan sokongan harga tersebut semasa. Okey, dan untuk contoh kita lihat sini. Okey, saya besarkan sedikit dia punya TCD ni lebih nampak tuan-tuan. Okey, contoh kita tengok kepada line extra MA plot ni yang panjang, yang untuk trend jangka masa panjang ni. Jadi sebenarnya yang saya jelaskan dalam manual SOP, iaitu bila line ni berada di atas nilai kosong yang garis dot-dot ni, maka kita lebih kepada wajaran buy sebab trend tengah move up ke atas. Lebih-lebih lagi kalau harga baru sahaja bertukar daripada bearish kepada bullish. Cloud merah dia cross up daripada kecil kepada mengembang ke atas. Jadi supportnya ialah EMA bawah ni, kalau hijau ni. Ni juga sebagai area untuk kita entry sebenarnya. Ni dengan adanya signal buy sini pun dah ada. Okey, tuan-tuan tengok contoh di sini. Okey, bila line ni berada di atas nilai kosong,
wajarannya lebih kepada buy. Sama juga cloud, harga berada di atas cloud, jadi kita ambil posisi buy sahaja. Okey, jangan entry sell. Okey, kemudian kita tengok juga kepada line MACD ni yang tadi kita ubah tadi, bar histogram kepada line ni. Jadi di mana kita nak tengok line MACD ni cross up ke atas, line yang trend ni yang jangka masa panjang ni juga menunjukkan bahawa trend semakin kuat. Okey, kalau line MACD ni cross ke bawah line MA ni, maka wajaran sell sebab dia dah cross down ke bawah. Jadi kita nampak di sini, tengok benda awal. Okey, asalnya bearish. Okey, line trend ni berada di bawah nilai kosong. Jadi dia bearish dan pada satu masa dia akan berubah trend. Okey, berubah trend. Yang pertama kita lihat sini, bull bear line yang biru dengan kuning ni dah cross up line MACD ke atas dan juga cross up line nilai kosong. Kalau sini buat ni, walaupun trend masih di bawah, sini tanda-tanda pembalikan, reversal. Okey, ni sebagai tanda reversal. Dia buat support lah, buat base di sini. Okey, kemudian bila dah semua berada di atas line nilai kosong, okey, bila line extra MA plot ni yang trend panjang ada di atas nilai kosong, line MACD berada di atas nilai kosong, dan juga line bull bear range ni, relative strength ni berada di atas, jadi posisi lebih kepada buy. Jadi di sini satu pertama lepas reversal, kemudian trend dah berubah, tengok buy sini sini. Kalau kita masuk sell, kita akan touch kepada stop loss lah. Okey, kalau kita masuk buy, kita akan dapat sinilah high rate yang tinggi lah sikit. Okey, sama juga buy yang ni. Okey, entry posisi di sini, kawasan area ni. Okey, jadi kita akan dapat high rate yang lebih strong lah sini. Jadi buy sahaja. Okey, ambil buy. Okey, dan pada satu tingkat harga tentu ia kembali semula ke bawah. Okey, bila trend tu berada di harga makin menaik, dan kena ingat ni adalah kawasan overbought, kawasan terlebih beli. Jadi trader akan mengambil untung di sinilah. Jadi akan start pada sell pula di sini. Walaupun cloud ni hijau, tapi pada satu tingkat harga tertentu berada di kawasan overbought. Kalau sell, kalau trend bearish di oversold yang hijau bawah, yang atas ni berpuan ni adalah kawasan overbought dia. Okey, jadi trend reversal semula ke bawah. Jadi yang pertama sekali strateginya ialah bila berlakunya pertukaran trend, okey, dah hijau, semua line berada di atas nilai kosong dan cross up ke atas, jadi kita ambil posisi buy sahaja, jangan masuk sell. Jadi bila kita entry ikut trend, jadi posisi kita lebih selamat, lebih high rate untuk kita profit. Okey, dan sebab itulah saya pernah cakap sebelum ni, kita buat dua posisi sahaja sehari. Okey, satu posisi pagi ataupun satu posisi lagi petang, dan target 10 hingga 15 pun sudah pun membadai lah. Okey, untuk intraday. Kita cari kondisi yang paling baik, paling sesuai untuk kita entry. Okey, dan kalau ikutkan sini trend masih di atas lagi sama juga jika trend berada dalam posisi sell yang ni. Okey, contohnya ni. Okey, kalau macam ni okey, kita tengok okey, ni bullish yang sangat trending sini Okey, kalau kita ambil buy sini, banyaklah dapat sini buy. Okey, jadi kita abaikan yang sell sebab kita nak ikut kepada trend. Jadi saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Semoga tuan-tuan mendapat manfaat atas penerangan dan juga strategi yang telah kita jelaskan tadi.
Saja daripada saya. Assalamualaikum.